Zee nak tukarkan grill Ativa ini kepada grill yang lain daripada yang lain. Apa tu? Bumper Zee ni nanti-nantilah. Kita modify dulu sikit-sikit. Dah puas nanti kita upgrade yang lainnya kawan-kawan. Zee rasa Zee nak layan dulu MDF. Jadi grill apa yang Zee pilih untuk Ativa ini? Ini dia geng. Grill Ativa version 2 ataupun Zee panggil dia grill ala-ala Tatsuroki. Sebenarnya ada lagi dua design grill Ativa yang lain. Iaitu nombor satu grill honeycomb Mini Cooper design. Yang ni memang letak macam tu je dah handsome dah. Dan lagi satu grill Lexus. Yang ini pun boleh tahan juga. Tapi Zee ambil grill ala-ala Daihatsu Rocky ni disebabkan Zee ada satu idea untuk buatkan dia jadi lain sikit. Ini Zee beli kat Back Orange, harga dia RM250 saja. Nak pasang ni pun mudah. Buka garnish chrome dan juga logo, pasang dekat atas ikut klip dia dan juga skru ikut lubang. Korang tengok grill warna hitam macam ni pun dah lawa kan? Tapi MG3 Hub memang Zee akan buat lah lain sikit daripada yang lain. Zee akan customkan lagi grill ni untuk nampak dia berbeza. Jadi apa yang Zee nak buat adalah lekuk-lekuk bentuk L ni Zee nak buatkan dia jadi dark chrome. Kenapa dark chrome Zee? Kejap lagi Zee bagi tahu kenapa. Sebab tu lah Zee datang graphic section U12 Shah Alam ni. Kalau setakat nak pasang grill takkanlah nak datang grafik kan? Nak wrap dia pun tak susah sebenarnya, tapi nak kena layan tiap-tiap lekuk tu yang jadi lama. So inilah hasil dia. Memang terus nampak macam diciptakan untuk Ativa ni. Nampak lebih sporty. Kenapa Zee tak buat chrome adalah disebabkan Zee tak nak dia terlalu stand out. Takut nanti dia akan nampak pelik. Jadi black chrome ini adalah pilihan tepat di mana grill itu boleh nampak lebih detail berbanding hitam sahaja. So macam lawak ke tak? Korang rasa logo tu nak biar chrome ataupun buat dark chrome juga Headlamp pun Zee rasa macam nak kena bubuh kening lah ataupun maskara biar bagi dia nampak garang sikit.